Kek marble kayu versi terbaik Mak. Yang ini Mak rasa lagi cantik. Ikut pandangan mata Mak lah. Resepi sama macam dulu. Mak ulang je balik. 150 gram butter atau margarin dicairkan. Di bekas yang lain 5 biji telur saiz A, 1 sudu besar overlap, 60 ml susu full cream. Mak guna susu cair, 220 gram tepung naik sendiri dan juga 160 gram gula kasta. Dipukul adunan sehingga kembang lebih kurang 10 hingga 12 minit gitu. Atau adunan tu menjadi putih. Kemudian Mak tambahkan dengan sedikit esen vanila. Masukkan butter cair dalam adunan dan dikauk balikkan sehingga semuanya sebati. Cara-cara ni semuanya korang kena cuba. Trial and error. Ada orang kata, mudah, campak je, boleh je kacau dengan mesin. Terpulang, kali ni teknik Mak berbeza daripada video terdahulu. Mak asingkan kepada dua bahagian. Satu bahagian yang banyak, satu bahagian sikit. Yang bahagian sikit tu Mak letak perisa kopi. Bahagian yang banyak tu Mak letak coklat Imalco. Yang ini Mak titikkan coklat Imalco. Lepas tu dikauk balikkan dengan sudu. 3 atau 4 kali rentak dia. Jangan sebatikan. Korang kena tengok video di atas. Tuangkan adunan bersama coklat Imalco macam dalam video. Mak tak tuang adunan tu sampai habis. Mak buat dulu lapisan pertama, kemudian dicampurkan sedikit dengan adunan yang ada kopi Imalco. Cara dia korang kena tengok video Mak tu, susah nak explain. Kemudian sambung lagi dengan lapisan kedua dengan cara yang sama, adunan yang ada coklat Imalco. Letak pula di atasnya adunan kopi Imalco dengan corak yang selari. Korang buatlah sehingga selesai. Mak buat macam tu sebab nak dapatkan layer yang cantik. Even di tengah-tengah kek tu korang boleh nampak lapisan perisa kopi tu. Adunan ni sesuai untuk loyang saiz 8 inci, bakar mengikut suhu yang bersesuaian dengan oven korang. Dan ini merupakan keratan rentas marble kayu yang cantik bagi mata Mak lah. Mak love sangat dengan hasil kerja tangan Mak kali ni. Lapisan kayu coraknya nampak satu persatu dan tidak bercampur. Kalau korang rajin, cubalah teknik ni. Mana tahu lapisan korang lagi cantik.